Kalau saya tahu kelakuan awak macam ni, dari awal lagi saya takkan bagi kepercayaan untuk awak takbir Batu Khadijah ni. Dahlah aku diperangkap, difitnah. Sekarang kau pula tak setia dengan aku. Bukan satu dua kes. Penyelewengan. Dan hampir semua perempuan-perempuan yang jumpa saya cerita benda yang sama pada saya pasal awak. Aku ni diperangkap, difitnah. Kau boleh tak buka mata kau sikit? Hampir semua benda haram awak dah buat. Kecuali membunuh. Saya harap ianya tak pernah terjadi. Sebab kalau ia yang terjadi, itu bukan masalah maruah dan masyarakat. Tapi itu kerosakan yang paling besar. Bila mana manusia berani ambil kejetuhan untuk mencabut nyawa orang lain.